Emas bukan sekadar logam berharga, tetapi mempunyai peranan penting dalam Islam. Jom kita fahamkan kenapa. Dalam sejarah Islam, emas dikenali sebagai dinar dan perak sebagai dirham. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menggunakan emas dan perak untuk transaksi harian dan zakat. Emas dijadikan ukuran kekayaan dan nilai sebenar, bukan wang kertas yang mudah hilang nilai. Dalam Islam, emas wajib dijaga dan digunakan dengan adil. Contohnya, zakat emas wajib dibayar jika cukup nisab. Islam mengajar supaya kekayaan tidak ditimbun atau dipermainkan, malah digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dinar emas mula dicetak secara rasmi, membawa sistem kewangan Islam yang stabil dan adil. Emas digunakan sebagai mata wang yang tahan inflasi dan bebas manipulasi, berbeza dengan wang kertas moden. Emas dalam Islam bukan hanya harta, tapi simbol keadilan dan kestabilan ekonomi. Renung-renungkan dan selamat beramal.